So daripada stalk kat handphone dia cakap, macam mana aku nak jumpa wanita hebat ni. Okay. So saya call manager saya, kau pergi settle jap. Uyo. Lepas tu dia pun pergilah cari melalui circle-circle dia. So dia cakap jumpa, and first time kita jumpa dekat KLCC. Alright. Dekat dome masa tu. So wow, impersonal depan-depan, macam wow, wanita hebat ada berada depan mata ni. Masa tu Kak Tin rasa kan, Kak Tin nampak Zoe macam pendiam, macam Memang saya memang seorang pendiam. Tapi bila kita berhadapan dengan kamera ni, dia jadi lain sikit lah. Okay. Lepas tu Zoe masa tu Zoe interested pada waktu tu bukan trading kan? Bukan trading. Sebab saya tak ada knowledge. Satu, saya tak tahu pun trading tu apa. And then mula-mula ingat trading je kat otak ni, macam oh ini adalah Cok, korang dah register? Klik ni bawah, okay? Bye. Forex ke, berjudi ke, ataupun haram. Itu yang kita, orang yang tak biasa dengan trading ni, akan ada benda tu dekat otak kita. So apabila dia beri pendedahan dengan Kak Ati, oh macam ni rupanya, oh senang rupanya, oh halal.